berapa sebenarnya income yang kita boleh expect kita dapat daripada buat affiliate marketing ni? I start affiliate bulan 8 2022 saja for fun je sebenarnya. Okay. And then what happened was, boleh buat duit lah. It can be RM200 a month, it can be RM200 a day. It can also be RM2,000 a day. A day. So ada 3 kriteria lah yang membezakan antara the range of incomes ni. Satu, consistency. Yang kedua, cara you pilih produk. Macam mana you pilih produk, what kind of products yang kira tengah viral ke, memang orang tengah cari ke. And then the next one, whether you have a system ataupun tak. So to ensure that you consistently deliver good contents, you must have a system. Contohnya kalau daripada segi content, and then the other one adalah berapa content yang you nak push ataupun yang you nak post dalam masa sehari. And also, what kind of product yang you dah pilih. Let's say you dah list down kan. You dah list down this kind of products. Ada 3 lah range price. So daripada situ you just ikut sahaja.